Baik, Salam, terima kasih banyak. Saya diminta hadir untuk beri keterangan. Ada laporan oleh pegawai polis DSP Shanmugam terhadap laporan polis saya. Jadi oleh kerana saya buat laporan polis, ini laporan polis terhadap saya. Dan oleh yang demikian saya dipanggil untuk beri keterangan. Tapi ini satu lagi percobaan usaha khianat, fitnah jahat menjalankan tugas sebagai ketua pembangkang dalam kegiatan politik yang sah. Apa ni? Pandai dia buat macam tu. Bukan pasal anak tu, pasal the scene tu. Kuat kawan kita ni. Kenapa kita harus mentarbelitkan? Ada satu perkara yang melibatkan pemimpin pembangkang, ini mesti UMNO kita. Besok kalau pihak lain pun Puan A kata, UMNO juga boleh kerja. Kalau siang pun UMNO boleh kerja. Macam dalam dunia tak ada lain, UMNO bisa. Ini sifat amat tidak bertanggungjawab, nak mencemarkan nama baik parti, nak mengaitkan segala-gala perkara yang berlaku terhadap mereka disebabkan oleh parti. Ini bagi saya satu yang amat tidak bertanggungjawab.